Ini adalah ringkasan padat mengenai Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Dokumen ini sebenarnya merupakan plan induk transformasi 10 tahun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang dirangka khusus untuk memacu sistem pendidikan kita ke arah melahirkan individu serta negara yang sejahtera. Baiklah, mari kita terus lihat 3 perkara asas yang anda perlu tahu. Pertama, visi insan sejahtera. Kalau anda perasan, sistem baharu ini tidak lagi hanya fokus mengejar kecemerlangan akademik semata-mata. Sebaliknya, ia menyasarkan pembentukan murid dengan 5 ciri utama, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan semestinya berkeyakinan. Kedua, kita beralih kepada sasaran wajib capai. Menjelang tahun 2035 nanti, Kementerian meletakkan satu sasaran yang cukup konkret di mana setiap murid wajib memperoleh minimum grade C dalam 4 subjek teras, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah. Malah, untuk memastikan pelajar kita bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar, mereka juga diwajibkan menguasai kemahiran digital sekurang-kurangnya pada tahap intermediate. Akhir sekali, bagi menyokong wawasan besar ini, kita ada transformasi pendidik. Kementerian kini akan memfokuskan semula peranan guru menggunakan nisbah 80-20. Ini bermakna 80% masa guru akan dikhususkan sepenuhnya untuk pengajaran dan pembelajaran bersama murid, manakala hanya baki 20% sahaja yang diperuntukkan untuk beban tugas pentadbiran. Ringkasnya, pelan 10 tahun ini benar-benar merombak semula keseimbangan antara kecemerlangan akademik, pembentukan peribadi murid dan kesejahteraan guru demi masa depan negara. Sehubungan dengan itu, warga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Al-Masyhur Pulau Pinang menyambut baik pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Dengan penuh komitmen dan kesungguhan, kami akan melaksanakan pelbagai program serta aktiviti yang relevan dan berimpak tinggi, selaras dengan aspirasi yang telah digariskan. Bersama-sama, kita merealisasikan matlamat RPM demi melahirkan generasi berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing di peringkat global. SMKA Perempuan Al-Masyhur, beriman, berilmu, beramal.